Okay guys, korang mungkin tahu kan berkaitan dengan isu beli baju ansuran-ansuran ni oleh Fadlina ni kan, dia ada umumkan perkara ini. Okay, dan aku nak baca dulu petikan ini dan bagi korang dan kita semua boleh faham situasi sebenar apa yang sedang berlaku. Ustaz, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudah betul saja simbang. Aku Faizwan, jom kita baca paparan ini. Okey, apa yang diberitahu inisiatif Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI yang menjahit dan menjual pakaian seragam sekolah secara ansuran bagi meringankan beban ibu bapa, mendapat sokongan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Beliau berkata usaha NADI menggerakkan komuniti menerusi pembuatan baju seragam sekolah sebagai satu inisiatif yang sangat penting dan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Katanya isu pakaian seragam sekolah sememangnya antara perkara yang sering dibangkitkan ibu bapa, khususnya ketika persiapan anak-anak untuk memasuki sesi persekolahan. Sebagai ahli parlimen, pakaian seragam sekolah antara perkara yang sentiasa difikirkan bila nak masuk sekolah. Itulah menjadi sebahagian daripada permintaan ibu bapa terkait dengan pakaian seragam ini. Okey, dan tapi inisiatif NADI menggunakan konsep bayar ansuran, sedikit sebanyak memberikan keringanan kepada ibu bapa. Katanya kepada pemberita, selepas menyempurnakan program madani kita PMK di luar perkarangan, sebuah pasaraya di Sempak 4. Hadir sama timbalan bla bla bla. Ni aku tak nak baca. Kalau kita tengok menyampaikan inspirasi kerajaan untuk membabitkan. So ini yang paling penting sekali. Untuk rekod, inisiatif pakaian seragam sekolah itu dijahit oleh 120 alumni NADI mahir yang sebelum ini mengikuti khusus kemahiran menerusi perkhidmatan pintar NADI sebelum melangkah ke hadapan sebagai usahawan. Kalau kita dengar dari segi title, kalau Fadlina ni ada bagi tahu pasal buat ansuran, of course kita akan marah. Nak lagi berhutang ke apa? Kan? Tapi sebenarnya inisiatif ini bagus kalau difikirkan, kalau dilihat secara dalam dulu. Jom kita tengok paparan ataupun muka buku daripada NADI Malaysia. Siapakah mereka ini? Kalau pergi ke NADI Malaysia, kau boleh tengok dekat mana mereka ini merupakan satu komuniti. Yang mana mereka ini kalau kau tengok video diorang kan, dia sama-sama lah orang kata kau tengok kan, dia satu komuniti yang mana membantu komuniti tersebut dengan mereka ini boleh menjana pendapatan dan memberi peluang untuk mereka ini untuk menceburi bidang-bidang yang menjahit ini dan memberikan peluang untuk kemahiran juga. Dan membantu. So sedikit sebanyak perkara ini bagi aku kalau nak difikirkan, satu, of course, memberi kelebihan kepada komuniti tersebut. Dan satu lagi, kalau difikirkan, kalau nak buat orang kata bayaran secara ansuran ini, kalau dari segi orang kata costing tu tak berapa orang kata tinggi, aku rasa is fine. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada maklumkan orang kata uniform sekolah lah. Jom. So, dia beritahu mudah dan jimat. Tempah sekarang bayar secara ansuran lebih mudah merancang pembelajaran keluarga. Perantaran ke NADI ditanggung. Tiada cas lain. Hanya bayar harga uniform sekolah sahaja. Hasil jahitan alumni NADI mahir dijahit dengan teliti oleh alumni program NADI mahir. Ringankan beban keluarga, persediaan sekolah ini kini lebih mudah dan sebagainya. Ini perantaran bercuma. Aku tak tahulah macam mana dia orang nak tanggung dan sebagainya lah. Tapi kalau kita tengok daripada kata komen-komen, saya ada salah seorang daripada petugas yang terlibat dengan projek menjahit sekolah di bawah jenama NADI. Projek menjahit baju ini merupakan satu projek membantu kaum ibu tunggal dan suri rumah menjana pendapatan daripada hasil jualan baju sekolah ini. Saya harap orang ramai komuniti setempat dapat memberi sokongan kepada tim jahit baju sekolah ini. Kalau ada yang nak belajar menjahit, start from zero dan bla 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 ni, semua ada kat sini. Percuma. Dia macam mana pun inisiatif ini is good. Dia macam circle balik membantu golongan-golongan yang aku rasa aku ada maklumkan tadilah. Dari segi pembacaan, kau boleh selidik lah. Is good for you lah kalau macam kau nak tempah baju melalui
Nadi Malaysia ni lah kau nak ansuran ke, kau nak full ke, itu terpulang lah. Aku tak tahulah macam mana cara dia punya pembayaran pembelian kan. Nak kena ansuran je ke ataupun ada full juga. Kalau ada full, bagi aku lebih prefer beli baju sekolah dekat sini. Okay, kalau kau pergi ke muka buku mereka pun, okay, siapa-siapa yang orang kata di sebalik pembuatan baju-baju sekolah ini, baju uniform ini adalah golongan-golongan ibu tunggal, kaum-kaum ibu, dan juga ada juga mereka yang orang kata pelajar-pelajar yang selepas mungkin universiti ke ataupun sekolah ke yang mungkin nak menceburi dalam bidang kemahiran menjahit dan sebagainya, mungkin diorang ada involve juga dan dalam komuniti ini. Bagi aku is fine. Okay, dan mungkin ada di antara korang hanya membaca title saja dan terus orang kata mengecam bayar ansuran tu kalau tak guna baju tu boleh pulang balik ke apa, nanti dia ambil balik ke dan sebagainya. Come on lah guys, jangan buat benda ini sebagai satu orang kata benda yang asyik-asyik nak condemn je sepanjang masa. Okay, walaupun kau tengok aku pun selalu condemn, tapi bagi aku benda yang aku rasa benda itu dia putar balik memberi manfaat kepada orang peringkat bawahan itu, bagi aku is good untuk kita support, sama-sama support dalam program sedemikian. Apa kata korang dalam hal ni? Okay, komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizwan. Assalamualaikum.